Baik, saya ceritakan. Saya kongsikan tuan-tuan. Bila kita sebut akar umbi, kita mengatakan bahawa akar umbi itu merujuk kepada ahli keadilan. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Di Kuala Selangor, di Parlimen Kuala Selangor ada 100,000 lebih pengundi Parlimen Kuala Selangor melibatkan 3 DUN. Satu parlimen ada 3 DUN, pengundi semua ni adalah 100,000. 100,000 lebih. Saya letak cap pada 100,000. Okey, daripada 100,000 ini yang pengundi yang terbaru tuan-tuan. Pengundi yang terbaru PRU 15. Okey, dalam 100,000 tuan-tuan, akar umbi PKR yang ada dalam senarai yang tidak dikemas kini ada 16,000. Okey, kita dah melalui dalam tempoh 3 tahun yang lepas, termasuklah pemilihan 2025, ahli PKR yang buat pendaftaran, yang membuat pengesahan maklumat, mengamaskini keahlian hanyalah seramai 4,000 orang sahaja. 4,800 lah, saya boleh katakan 4,800. Alright, 4,800 ataupun kita letak cap 5,000. Jadi maknanya tuan-tuan, 5,000 daripada 100,000 pengundi. Akar umbi ni tuan-tuan, akar umbi PKR sangatlah sikit.